Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wastur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati pimpinan ahli jawatankuasa surau, yang dihormati ayahanda, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berinya kesempatan kepada kita, kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita mendalami, mempelajari, mengulang kaji ilmu aqidah yang akan dibacakan pada malam ini, iaitu kitab Faridatul Faraid fil Ilmi Al-Aqaid, tajuk barang yang harus pada hak Rasul alaihi wassalati wassalam. Muka surat tuan-tuan, barang yang harus 33. Surat 33. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi wassalati wassalam segala sifat manusia yang tiada mengurangkan kedudukan mereka. Maksud perkara yang mengharuskan, iaitu tiap-tiap barang yang berlaku kepada manusia, tiap-tiap perkara yang terjadi kepada manusia, maka perkara tadi juga berlaku kepada para anbiya alaihimussalati wassalam. Tetapi perkara tadi tidaklah membawa kepada kekurangan pada pangkat Rasul tadi. Maka Rasul itu harus bagi mereka, para Rasul harus bagi mereka seperti mana manusia makan, minum, pergi ke pasar, nega, sama sebagaimana orang lain melakukan kerjaya ataupun kerja-kerja harian, maka para Rasul pun begitu juga, tidurnya, jaganya, mandinya, sebagai yang lain. Baik. Dan sebagaimana yang disebutkan, yang diharuskan bagi para rasul itu seperti berkahwin. Kita kahwin, Rasul pun sama. Cuma tak boleh lebih ya. Dan rida, marah, sama. Sebagaimana Nabi SAW ketika mana diganggu bila dengar tentang perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, baginda Nabi SAW merah muka Nabi, sebagaimana yang berlaku pada talak, perceraian. Apabila bercerai, cerai itu menjadi permainan, maka Nabi kata, apakah kamu sedang bermain dengan kitab Allah sedangkan aku masih berada di kalangan kamu? Mana bab hukum hakam? Ada marah bertempat. Begitu juga malu Nabi SAW ketika mana masuknya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sebelum Sayyidina Uthman masuk, sebentar, tunggu sekejap, aku nak persiapkan pakaian. Pasal apa? Sayyidina Uthman ni penampilan dia kadang-kadang dia ni malu lebih.
penampilan Nabi tunjukkan kepada dia supaya dia tidak malu ketika mana bersama dengan Nabi SAW. Begitu juga seronok. Nabi kita berseronok. Nabi kita pernah bergurau senda. Tapi gurauan yang pasti, gurauan yang bukan gurauan kosong. Sebagaimana seorang wanita tua datang Nabi datang kepada Nabi SAW. Nabi kata, orang tua ni tak ada dalam syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Bukan tak masuk, tak ada dalam syurga. Tak ada apa lagi, dia dah menangis. Maka Nabi pun ketawa dan bergelak. Dan Nabi sambung, yang tua tu bila masuk syurga dia jadi muda. Lambat habaq tu. Lambat habaq menyebabkan tersentak hati tadi. Maka bila Nabi habaq kata yang tua jadi muda, senyum balik lah. Semua tuan-tuan ni walaupun hari ni orang kata apa, beruban, kulit pun tak berapa ni cekang elok, nanti bila masuk syurga semua cekang balik. Automatik. Bukan sah yang ni, sah yang standard punya untuk ahli syurga. Baik. Begitu juga Nabi kita, para anbiya ini sakit sebagaimana manusia lain. Tapi sakit mereka tidaklah membawa kepada sakit yang menyebabkan manusia terhindar, lari daripada mereka. Kerana tugasan mereka adalah mendekati manusia, menyampaikan risalah. Seandainya berlaku perkara yang di luar daripada apa yang sepatutnya kita fahami, maka kita perlu tolak penceritaan. Contohnya sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Cerita kata berulat kepala, sampai ulat jatuh, ambil pula ulat bubuh. Keluarga lari, anak-anak habis. Cerita Israiliyat. Jadi cerita Israiliyat ini kita dengar tapi bukan dijadikan sebagai hujah, maka tidak diterima. Ada dalam kitab tafsir, iya dalam kitab tafsir Nabi kita kata dengar, tetapi bukan dia sebagai dalil ataupun hujah untuk sesuatu perkara. Maka dalil yang mengatakan para nabi itu manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Wahai Muhammad, wahai Nabi, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Supaya orang yang ada di keliling Nabi SAW itu apabila melihat Nabi menyuruh sesuatu dan Nabi laksana, maka bila Nabi laksana, mereka jangan kata, Nabi bolehlah buat begitu begini, kami ni susah nak lawan. Nak suruh tinggal riba, nak suruh tinggal zina, nak suruh tinggal penghambaan yang sampai ke tahap banyaknya hamba. Maka Nabi SAW menunjukkan, aku juga seperti kamu. Baik. Jadi, maka tidaklah bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Dan bukan juga mereka itu bersifat dengan sifat para malaikat. Apa sifat para malaikat? Malaikat tak makan, malaikat tak tidur, malaikat tidak ada sebagaimana nafsu yang kita ada. Tetapi mereka tidak bersifat dengan sifat yang boleh mengurangkan kedudukan para rasul itu. Seperti apa? Perkara yang mencederakan muru'ah. Apa itu muru'ah? Diartikan di sini iaitu kemukaan ataupun kemanusiaan, iaitu kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya dan beberapa adab yang ada sekalian itu pada dirinya yang membawa oleh memeliharanya akan dia kepada baik segala perangainya dan elok segala adatnya.
Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti ada menyebut di dalam kitab Fiqhus Sirah tentang bagaimana Allah menjaga Nabi, dan bukti Nabi itu sifatnya sama seperti manusia yang lain. Satu ketika Nabi duk belah kambing. Waktu itu usia Nabi 6 tahun. Maka ketika Nabi mengembala kambing, Nabi SAW bagi tahu kepada seorang ulam, tolong Sat, hang jaga Sat kambing ni. Saya nak pergi ke kawasan Kaabah. Ada program apa atas hari itu dia buat. Jadi seronok, rasa seronok, rasa terhibur untuk pergi tengok apa yang dilakukan di kawasan Kaabah tersebut. Maka Nabi kita SAW pergi. Bila sampai di sana, Allah campakkan rasa mengantuk dan Nabi kita tidur. Tidur tu memang tidur nyanyak sungguh. Sehingga kan Nabi jaga, tengok tak ada orang dah. Memang nyanyak sungguh. Jangan tengok tak ada siapa dah. Program pun dah habis dah. Balik. Kemudian, tak apalah, bila balik, pergi tengok, cari balik kawan yang jaga kambing tadi. Kemudian bertemu dengan dia. Kali yang kedua, Nabi kata, pada kali yang kedua, Nabi kata, kali ni tak tidur kot. Pergi juga. Mana manusia ada keseronokan. Habaknya cuti je, jalan penuh kan. Hari ni nak balik tadi pun penuh. Sesak. Tak ada umur apa pun. Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad. Bukan ada kena-mengena. Tapi tak tahulah ada perakkan abad dah. Jadi, penuh jalan-jalan ni. Malam ni Ustaz. Baik. Jadi, pada kali yang kedua, Nabi SAW pergi lagi ke dataran Kaabah tadi. Bila pergi ke dataran Kaabah sekali lagi, sampai di sana tak ada Nabi nak menghayati hiburan tadi, maka Allah campakkan rasa mengantuk sehingga Nabi kita tidur sampailah orang balik. Bukan habis program, habis orang balik. Kemudian setelah daripada itu, Nabi SAW memikir sebab usia kecil, tapi boleh memikir. Mana Allah jaga. Naluri kemanusiaan tadi ada. Nak kepada keseronokan. Abak je. Kita gelah abak tempat dia nyai. Tahu semua belakang. Tempat di Kedah. Sikit-sikit. Tarikan tu. Tarikan. Abak di Satun. Dia tahu di mana tempat narik. Sebab keseronokan tadi ada. Naluri manusia nak kepada hiburan, keseronokan. Tapi perlu dipandukan oleh wahyu, perlu dipandukan oleh Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Nabi kita walaupun keinginan tersebut ada, tapi dipandu. Setelah daripada itu Nabi SAW tak pergi dah. Dah 2 kali tidak lah, tak pergi dah. Ada apa pun Nabi tak akan bersama. Begitu Nabi kita SAW. Baik. Dan muru'ah ini juga bukanlah perkara yang mengaibkan Nabi kita para rasul ini. Saya sebut tentang Nabi SAW, sebenarnya dia lebih kepada para rasul. Dia adalah satu kepribadian mulia yang disematkan dalam diri individu. Seandainya jika berlaku perkara-perkara yang boleh mencederakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu akan memelihara dan menjaga. Dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan. Maksudnya apa? Jauh Allah akan selamatkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia ini lari daripada Nabi SAW pada
tubuh kejadian Nabi SAW. Contohnya, bila mai dekat Nabi bau busuk, tak ada. Nabi sentiasa wangi. Cakap benda yang kotor, tak. Buat benda-benda yang keji, tak. Melawak, ada. Berbualan, ada. Tapi tidak melanggar sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah dijauhkan. Hikmah dibangkitkan para anbiya itu, iaitu menunaikan segala syarak Allah. Tiap perkara yang boleh, contoh, ada satu hadis kebijaksanaan yang boleh mencederakan, kalau dipandang dari satu sudut, boleh mencederakan wahyu tadi. Contohnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Bila datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, istriku ini yadan la misas." Tangan dia ni kinayah, kiasan perempuan yang gemar ataupun menyentuh, suka disentuh oleh para lelaki. Ada ulama mengatakan kiasan kepada zina. Kiasan kepada zina. Sebab hadis itu dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab li'an. Dalam bab li'an. Li'an ni sumpah, menuduh isteri berzina. Menuduh isteri berzina. Baik. Jadi Nabi bila dengar, tapi dia kata, Nabi kata, kalaulah isteri kamu macam tu, kamu lepaskanlah dia. Maksudnya apa? Ceraikan dia. Dalam hadis yang lain menggunakan bahasa yang jelas. Hadis yang pertama menggunakan bahasa kiasan. Jadi satu ketika Nabi SAW bila diberitahu oleh lelaki tadi, saya memang tak boleh, isteri saya ini, siapa saja yang menyentuh dia, dia akan menyambutnya. Nabi kata, kalau kamu tak mampu, kalau kamu ni, kamu lepaskanlah dia. Dia kata, saya tak mampu nak lepas isteri saya sebab sayangkan dia. Kalau macam tu, kekalkan dia, jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan dia. Baik. Jadi hadis ni, bila kita tengok kepada Al-Quran, seandainya zina, apakah boleh duduk sekali? Seandainya zina, sudah tentu Nabi, posisi Nabi dalam bab ini adalah sebagai hakim. Sebagai hakim yang memutuskan, menjatuhkan sebarang bentuk hukuman apa yang berlaku. Seandainya zina, Nabi tidak akan suruh dia kembali. Sebab apa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Az-zani, macam mana? La tunkihul, dia lupa ayat. Orang-orang yang berzina tidak boleh berkahwin dengan wanita. Orang-orang yang berzina tidak boleh berkahwin kecuali sesama mereka. Lupa ayat. Begitu juga, ataupun dia boleh berkahwin wanita yang musyrik. Wanita yang musyrik. Muslim, mukmin tak boleh. Ayat ini bertentangan dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Jadi para ulama mengambil istimbat daripada hadis ini bahawa sahabat tadi bukan bererti isteri dia itu berzina. Seandainya berzina, maka sudah tentu Nabi tak akan suruh dia kembali kepada isteri dia. Baik. Jadi perkara-perkara yang begitu, untuk memahami hadis tadi ini,
perlu melihat kepada perjalanan sirah tadi. Tengok balik apa sebenarnya berlaku. Kadang hadis datang dalam bentuk yang kiasan. Kadang datang dalam bentuk sarah, dalam bentuk jelas, terang. Jadi perlu kita menghimpunkan di situ. Kita perlu menghimpunkan hadis-hadis ini supaya apa? Supaya kita dapat membaca apa sebenarnya yang berlaku. Apa sebenarnya yang terjadi. Supaya apa? Tidak mengatakan Nabi SAW tidak mengikut Al-Quran sebagaimana yang diwahyukan. Sebagaimana yang diwahyukan. Maksudnya Nabi tidak cakap melainkan wahyu. Kerana apa? Al-Quran sendiri yang membenarkan. La yantiqu 'anil hawa. Nabi kita tidak menuturkan mengikut hawa nafsu. Illa in huwa illa wahyun yuha. Maka tiap apa ibarat yang kita dapat, perlulah kita teliti terlebih dahulu. Jangan sewenang-wenangnya kita mengatakan benda ini Nabi pun tak kena. Nabi pun tak kena. Nabi pun buat dosa, Nabi pun buat macam ni. Bahaya. Kerana ada beberapa gelintir daripada kalangan orang-orang yang Nabi sebut mereka itu khawarij. Mereka pernah berhadapan dengan Nabi SAW dalam hadis yang panjang. Nabi kata mereka ini akan keluar daripada keturunannya. Cara berfikirnya sangat ketat dan keterlaluan dalam menentukan sesuatu tadi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah, dibangkitkan mereka itu, iaitu menunaikan segala syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauh daripada apa? Daripada umat menerimakan apa yang mereka laksanakan. Nabi kita tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan orang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga perkara yang boleh mencederakan seperti apa? Seperti makan makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan. Dia kata ada Nabi minum berdiri, tengok balik hadis. Memang ada. Tapi perlu dikumpulkan hadis tersebut. Tidak adil ambil satu, tinggal yang lain. Tidak adil. Perlu dihimpunkan semua hadis. Jadi ada hadis yang membincangkan tentang fadail. Dia ada bab-bab dia. Ada hadis yang dibincangkan tentang ahkam saya. Di dalam perbahasan ahkam ini, dia akan datangkan semua hadis-hadis dan dia akan bentangkan kepada kita bagaimana cara ulama mengambil satu-satu istinbat hukum daripada hadis tadi. Dan begitu juga perkara yang mencederakan akal. Tak ada istilah kita Nabi duk pergi minum air ketum. Tak ada lah. Duk pergi buat benda yang boleh mencederakan akal. Tidak ada. Dan kekurangan nasab. Disebabkan ada perzinaan dan sebagainya. Dan gopoh. Benda itu tak berlaku kepada Nabi SAW. Buktinya apa? Tiap dalam peperangan, baginda Nabi akan meminta pandangan daripada para sahabat walaupun baginda seorang Nabi. Baginda akan ambil pandangan. Hatta dalam bab, contohnya seperti dalam bab apa yang kita perlu buat dalam tawanan Badar. Sayyidina Abu Bakar kata kita bebas dengan bayaran tebusan. Sayyidina Umar kata bunuh. Maka turun ayat lebih kepada apa? Mirip kepada pandangan Sayyidina Umar. Bukanlah bunuh semua. Tengok siapa dia yang
sangat kuat menentang Islam, maka diambil tindakan tak kesemuanya dibebaskan secara mutlak. Tengok kepada beratnya tindakan dia kepada Islam pada waktu sebelum dia datang ke medan perang. Dia ni bahaya teramana. Tak boleh disamakan semua, tebus semua, bebas. Tak boleh. Perlu dia ada timbangan di situ. Begitu juga Nabi kita SAW dia masuk seorang Arabi ke dalam masjid. Arabi tadi dia tanya mana Muhammad, sampai dia tarik selendang Nabi sampai habis lekat bekas ni. Ada sebagian sahabat bergerak pedang lah, tinggal nak pancung tengkok Arabi tadi. Nabi kata, awak masuk balik sahur. Nabi panggil, main masuk bilik. Pasal apa? Di luar ni dah semua dah muka merah dah, duk kira nak tabuh dia. Pasal dia bertindak kurang ajar. Tu. Kemudian bila masuk, Nabi tanya, apa yang kamu nak? Ringkasnya, dia nak hajat dia nak keperluan dia, hak dia. Maka Nabi bagi. Sampai Nabi bagi 1 gundi gandum kepada dia. Dan Nabi tanya, cukup lagi? Cukup dah. Cukup dah. Keluar, di luar, bagi tahu kepada mereka, minta maaf. Minta maaf. Nabi suruh beritahu. Nabi suruh dia sendiri bertindak. Bukan Nabi pergi, minta maaf kat semua. Tak. Kita keluar, minta maaf. Supaya apa? Datang daripada naluri dia. Bukan dalam bentuk paksaan. Tapi dalam Nabi apa? Begitu juga yang berlaku ketika di Hudaybiyah. Hudaybiyah, Nabi SAW bermimpi melakukan umrah. Nabi sampai di sana, Nabi nak masuk, tiba-tiba orang-orang kafir tak bagi masuk. Bila tak bagi masuk, Nabi hantar Sayyidina Uthman. Dengan kata kena bunuh. Kemudian Nabi berbai'ah bersama para sahabat. Bila tahu daripada risikan bahawa para sahabat Nabi SAW berbai'ah untuk berjuang, bertindak sebarang bentuk, apapun, walaupun berperang sampai mati, mereka sanggup. Maka orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu gelisah. Maka hantar Suhail. Nabi kata, Suhail, mudah. Semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Selama Nabi sebut. Bila buat perjanjian bay'ah, Sayyidina Ali sebagai tukang tulis di Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tulis tu, Suhail kata, saya tak kenal ni Tuhan ni yang kamu sebut ni. Dengan nama Tuhan Maha Pengasih, saya tak kenal. Cara jawab, cara sebut tu memang kurang ajar. Sayyidina Ali kata, kalau tak ada Rasulullah ni, habis. Dia suruh padam. Sayyidina Ali tak padam. Lepas tu Rasulullah kata, tak apa, kita ra'i. Tenang, padam. Bila tulis Rasulullah, Suhail kata, kami tak kenal kamu ni Rasulullah, kami tak iktiraf. Sayyidina Ali tahan, dah melampau dah. Dia suruh padam. Nabi kata, padam. Sayyidina Ali kata, hak ni saya tak boleh padam. Emosi ada, marah ada. Itu yang kata manusia tadi. Harus sebab tu, harus. Tapi bagaimana cara mengendalikan emosi tadi? Detik yang mana kalau nak ikutkan ramai boleh. Dan mereka datang untuk buat rundingan tadi ni, kerana apa? Mereka takut. Kalau mereka takut, kita nak takut buat apa? Macam irangan mereka. Contoh tuan.
Maka Nabi kata, tak apalah, Nabi padam. Dia kata, Nabi padam. Tak mau nak pergi situ. Lepas pada tu, perjanjian pula berat sebelah. Apa yang berat sebelah? Orang-orang Madinah bila pergi ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nabi kata okey. Sahabat kata tak boleh. Orang-orang Mekah bila mai ke Madinah, mereka boleh diambil balik patah ke Mekah. Berat sebelah. Ada 5 perjanjian. 10 tahun kejantan senjata. Okeylah, tak apalah. Dan boleh masuk buat umrah pada tahun hadapan. Okey, tak apalah. Tahun depan tak lama dah. Tapi ada beberapa benda yang mana berat sebelah. Nabi kata tak apa. Tak apa. Sikap yang ada pada Rasul tadi tidak gopoh gapah. Kerana apa? Manusia itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana al-insanu ajula. Manusia itu gopoh gapah. Memang dicipta macam tu. Dia kalau dia jadi aku duk kata dah. Dia main tu. Ini bila berlaku tu biasa. Sebab diciptakan begitu. Cuma bagaimana cara nak mengendalikan gopoh gapah tadi. Begitu juga kisah ni banyak. Nabi SAW dalam situasi-situasi yang agak dingin ini, Nabi kita SAW boleh mengawal dengan baik tanpa mencaci, tanpa maki, tanpa melakukan sebarang bentuk yang boleh membahayakan umat ini. Kecuali orang yang mengherdik Nabi, yang betul-betul lah itu pun seorang yang Nabi bunuh, iaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf kan Ka'ab. Dia lupa. Seorang dia di Uhud. Nabi bunuh dia. Pasal apa? Dia kata, wahai Muhammad, aku akan bunuh kamu. Nabi kata, tak, saya akan bunuh. Saya akan bunuh. Pasal dia mengancam Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sifat takabbur. Tidak, para rasul tidak takabbur dan buta. Para rasul tidak buta. Para rasul tidak ada penyakit sopak. Dan para rasul tidak ada penyakit pecah belah. Allah suruh kita apa? Fa aslihu baina akhawat. Suruh perdamaian. Allah suruh kita berdamai. Allah suruh kita berbaik daripada berpecah belah. Maka para rasul tidak akan membawa perpecahan di kalangan umat. Lebih kepada menyatukan umat. Bagaimana cara Nabi akan fikir untuk kesatuan umat. Seandainya jika Nabi nak pecah belah, dah banyak dah Nabi buat. Dan Nabi masuk satu tempat ke satu tempat, yang ni berlakunya, ada berlaku peperangan, ada berlaku ghazab, ada berlaku pembukaan. Disebut Fathu. Seperti Fathul Makkah. Kalau boleh Nabi tak mau berpecah. Bila Nabi sampai di Mekah, pada pembukaan kota Mekah, Nabi kata apa? Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, dia akan diberi keamanan. Sedangkan Abu Sufyan ni berapa banyak peperangan yang dia jadi ketua untuk bunuh Nabi. Tapi tengok balik bagaimana kronologi dia, sehingga Nabi buat satu keputusan yang begitu. Bila berlaku Sulhul Hudaybiyah, puak-puak Quraisy ni, yang kafir ni, mereka ada melanggar perjanjian. Orang-orang yang di bawah tanggungan ataupun di bawah jagaan Nabi, ada kabilah di bawah jagaan Nabi, mereka ini diperangi oleh
puak-puak yang berada di bawah jagaan kafir Quraisy. Quraisy support. Quraisy support dari belakang. Walaupun tak nampak dia dari depan tapi support dia dari belakang. Dia tak boleh macam tu. Nabi tak cakap banyak. Nabi terus siapkan tentera. Membela. Dan Nabi tak bagi tahu nak pergi ke mana pada tahun yang ke-8 daripada hijrah. Tetapi orang-orang yang ada pada ketika itu, khususnya musyrikin Mekah, dapat menghidu bahawa Nabi akan ke Mekah. Maka datang mereka pujuk Nabi, ya kami misalkan minat ni balik. Dah habis. Tapi bukan membalas dendam bunuh kesemuanya. Jika mereka berlapang dada untuk terima Islam, maka pada ketika itu Nabi terima, tapi Nabi bagi juga hukuman tetap hukum. Hukum tetap hukum. Sebagaimana yang berlaku kepada Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ketika mana berlakunya hadisul ifk, tuduh Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Apa tanggapan Sayyidina Abu Bakar? Pada ketika itu, Sayyidina Abu Bakar, dia terasa sakit. Hatinya dimainkan oleh Mistah. Pasal apa? Dia duk bagi bantuan, tiba-tiba berlaku sebaliknya tuduhan tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kalau macam ni saya tak mau nak bagilah bantuan, nak bantu dia payahlah. Saya duk tuduh Ummul Mukminin, bukan orang yang biasa. Tapi Allah turun ayat bagi tahu bahawa perbaiki baik balik, jangan sekat bantuan, jangan sekat pertolongan, fa'fu wasfahu. Allah suruh maafkan, Allah suruh hapuskan dendam kesumat, buang semua. Suruh duduk balik. Maknanya apa? Perpecahan tadi ni minta seboleh-bolehnya jangan terjadi. Yang kita nak adalah islah, perdamaikan di antara kita ini untuk kesatuan kita. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Kan nak azan dulu. Azan. Baik. Dan dalil harus bersifat Rasul dengan a'rad basyariyah, dan dalil harus bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan kedudukan mereka itu. Tidak mengurangkan kedudukan mereka itu, dan dilihatkan dia ada pada mereka itu alaihimus salati wassalam. Baik. Jadi harus a'rad basyariyah atas mereka itu apabila contohnya ada kalanya jadi perkara-perkara yang contoh lupa. Nabi kita lupa. Semayang-semayang, Nabi kita lupa. Apakah kita sangkakan, oh Nabi pun lalai juga. Semayang yang 4, Nabi buat 2. Jadi, di situ ada tasyri' untuk nak bagi tahu bahawa seandainya terlupa, kan sahabat Zulyadain kata, qasarta am anasita am qasarta ya Rasulullah. Dia tanya, apakah kamu lupa ataupun qasar? Sembahyang ni yang 4 ni dipendekkan. Nabi kata, tak. Bukan kata qasar, tak. Lepas tu Nabi tanya balik pada sahabat, apakah betul yang sebagaimana yang diperkatakan oleh Zulyadain? Sahabat pun jawab, iya, betul. 2 rakaat yang sembahyang. Jadi Nabi setelah daripada itu, Nabi pun bangun, sambung sahaja tanpa memulakan. Sambung saja tanpa memulakan. Apakah Rasulullah itu pelupa ataupun lalai dalam sembahyang? Tidak. Itu adalah tasyri'. Apabila berlaku kepada umat masalah begitu, bagaimana jalan keluar? Dan bukan berlaku kerap macam itu. Begitu juga kisah tabanni, ambil anak angkat.
Oh, tuan-tuan teringin ambil nak angkat dia binkan kepada nama kita. Maka pada ketika itu Zaid, Sayyidina Zaid menjadi anak angkat Nabi SAW, disebut Zaid bin Muhammad. Maka turun pada ketika itu bila Allah perintahkan supaya dikahwinkan Zaid tadi dengan Zainab. Zainab ni daripada kalangan bangsawan, Zaid daripada kalangan hamba. Maka tak setuju. Tapi dikahwinkan juga, menunjukkan apa? Boleh jika ada persetujuan, jika ada redha. Itu hukum. Itu. Hukum yang kedua adalah bila mana duduk tak boleh Zainab. Sayyidatuna Zainab mengatakan benda-benda yang adalah perihal rumah tangga lah antara suami isteri ini yang menyebabkan Sayyidina Zaid rasa macam tak serasi. Yang akhirnya datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, Nabi kata, patah balik. Jangan buat apa-apa lagi. Sehinggalah datang berkali yang berikutnya barulah turun ayat Al-Quran perintah kepada Rasulullah untuk kahwin dengan Zainab tadi. Nampak? Dia ada macam drama episod. Ya. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Cerita daripada orang kali mengatakan Nabi ni satu ketika dia pergi rumah Zaid, tengok putihnya isteri dia, Kenan tu yang suruh cerai. Itu yang diceritakan oleh orang talis barat. Tapi ada syariat yang perlu kita ketahui bahawa Allah nak mengharamkan sistem tabanni, iaitu mengambil anak angkat dibinkan ditukar kepada bin yang bukan ayah dia. Ambil angkat boleh, tapi buh dah nama kita tak boleh tak? Kita buat alasan apa pun, nak jaga aib dia kan, nak jaga apa kan, nak ni kan, nak mudah bagi, tak boleh. Diharamkan. Dalam surah Ahzab menceritakan tentang tabanni tadi. Berlaku benda tu. Apakah kekurangan bagi Nabi? Nak pergi gatal yang bini orang? Tak. Tapi nak bagi tahu kerana pada ketika itu mengambil anak angkat di kota Mekah pada waktu itu menjadi tradisi mereka. Baik. Dan adat mereka pada ketika itu. Begitulah kita nak sebutkan satu persatu ni panjang tuan-tuan tentang benda-benda yang disebut boleh. Kita kata, apakah Nabi kita boleh kena sihir? Takkan Nabi kita kena sihir? Ya, kena sihir. Yang dibuat oleh seorang Yahudi. Mana Nabi kita ni tak dijaga oleh Allah. Segala mukjizat itu tidak memberi kesan kepada Nabi. Tidak. Allah nak turun, nak beritahu kepada kita, ketika Nabi kena sihir di Madinah Al-Munawwarah oleh seorang Yahudi yang mengambil rambut Nabi, dipintal-pintal, disikat tadi ni, kemudian dia letak dalam pelepah, macam ujung tangkai kurma tu, letak dia punya apa, ada sarung, letak dalam tu, kemudian letak di bawah perigi. Turun ayat surah Al-Mu'awwizatan, nak syariat kepada kita bahawa jika berlaku begitu, begini. Jika berlaku begitu, begini. Apa dia? Perlindungan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan Al-Mu'awwizatan. Tadi kita baca selepas maghrib 3 kali. Selepas maghrib 3 kali. Tadi kita baca sekali. Lagi tuan-tuan balik. Pansyak ke apa ke? Bacalah 3 kali. Qul huwallah 3 kali, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3. Nabi kata yakfika, memadai bagi kamu. Dalam kitab Khazinatul Asrar menyebut sekiranya pintalan, sebab cerita tentang Yahudi pintalan. Sekiranya pintalan itu banyak, baca. Boleh jadi 50 kali, boleh jadi 60 kali, boleh jadi 100 kali. Sehingga pintalan-pintalan yang dibuat oleh tukang sihir itu terbuka. Oleh kerana pada ketika itu,
Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi tentang kaedah ru'yah tadi. Nabi dililit, tukang sihir tadi, Yahudi ini melilit 11 pintalan. Maka Malaikat Jibril perintah kepada Nabi membaca 11 kali Al-Mu'awwizatan tadi. Maka terbuka. Ini pensyariatan. Walaupun kita nampak dari segi sudut, Allah, Nabi pun kena sihir. Macam mana dia tolong kita? Macam mana kita nak ikut? Kita nak, Nabi suruh kita baca surah Al-Mu'awwizatan. Nabi suruh kita baca ayat kursi. Nabi pun kena. Apakah itu melemahkan? Tidak. Turun itu untuk memberi tahu. Seperti mana lupa tadi. Apakah Nabi lupa semua? Sehingga kan masih ada. Sebagaimana puak-puak Syiah yang mengatakan bahawa Al-Quran yang ada pada kita ini tak lengkap. Yang betulnya ada pada Mushaf Fatimiyah. Lengkap. Jadi sebab apa? Boleh jadi Nabi lupa. Saya tahu tadi. Nampak tak tuan-tuan? Itu yang dikatakan. Benda tadi harus tapi tidak mengurangkan kemuliaan dan tidak mengurangkan apa yang diwahyukan. Tak ada. Tak akan berlaku. Seandainya ada yang percaya, nescaya dia akan menolak Al-Quran. Sebahagian ayat Al-Quran akan jatuh, gugur. Sebab apa? Nabi pernah lupa. Sebab itu tak sampai kat kita. Ada dalam kitab kah ke apa ke, kita pun percaya. Ayah Pima Ba'da, satu lagi Nabi tak beritahu ni. Kat saya ada. Tuan-tuan, betul juga tu. Dia buat main contoh ayat Nabi lupa. Kita percaya. Tak akan berlaku. Tapi benda itu memang dah dimainkan. Sejak dahulu lagi oleh orientalis ini tentang apa? Keraguan. Mencampak keraguan dalam hati umat Islam tentang perkara-perkara yang boleh menghilangkan kepercayaan kepada pegangan wahyu itu. Jadi, sampai di situ dulu, tuan-tuan. Mudah-mudahan jika ada soalan silakan, tuan-tuan. Yang terbaik dia sendiri. Maksudnya dipandu. Dia pandu bagi orang yang kena sihir ni, minta pertolongan orang yang ada ilmu kemampuan untuk mengubat. Satu, bagus, itu ikhtiar namanya. Yang seterusnya, kita buat apa yang disuruh oleh Nabi SAW, antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi. Dia ada expired dia. Mai petang expired. Maghrib baca pula sampai ke pagi baca pula. Macam itulah kata Nabi, tidak akan ada yang boleh masuk dalam diri dia. Tak akan ada yang boleh masuk. 100 kali. Selain daripada tu manzil, selain daripada tu Al-Mu'awwizatain, selain daripada tu Ayatul Kursi. Yang tu kita jadikannya sebagai wirid. Wirid selepas Maghrib tu komplit dah. Hak panjang lah, hak panjang. Hak Amanah Rasulullah 5 sampai habis. Itu komplit. Tinggal tu. Cuma tambah. Sebab itu tuan-tuan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lepas Maghrib tu, jangan ubah tempat duduk, baca 10 kali. Jangan bercakap, jangan berhadas. Sebab itu dia punya untuk nak memujarabkan. Sebagaimana yang Nabi kita bagi tahu. Tapi seandainya disihir, bacalah 100 kali. Itu kita berubat, kita berubat juga. Tapi pendinding kena ada. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi